ramai rakan-rakan yang pentingnya warga JPJ yang saya raikan bersama. Dan juga ikon JPJ, Siti Nurhaliza. Patut daripada jemput saya berucap, biar jemput dia nyanyi. Tak adalah acara ke ni? Lepas ni patut dengar dia dulu baru saya tenang sikit. Baik. Kita tentunya bangga, syukur kepada Allah SWT dan bangga pada hari ini kerana kita dapat merayakan, memberi pengiktirafan, menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan, dan seperti mana saudara Anthony Luke sebut tadi, dari lembaran sejarah pengorbanan sumbangan rakan-rakan terdahulu sejak 1946, ya, sejarah 80 tahun, ya, berbagai masalah, berbagai gelora, berbagai gelombang, tapi akhirnya saya ucapkan tahniah dan turut berbangga kerana JPJ berdiri mantap sebagai suatu agensi yang dibanggakan dalam negara kita. Dan yang terkait dengan dalam pembicaraan rakan-rakan kita tadi, sudah Anthony Loke dan juga Ketua Menteri Chow, ialah bahawa kesediaan KP untuk memahami, menghadam konsep negara madani ini, termasuk memberi fokus tentang transformasi digital. Negara kita kalau mau maju tidak boleh mengekalkan kaedah lama. Negara itu harus ada keupayaan mencari jalan helah, kebijakan, ikhtiar untuk meningkat lebih baik. Saya selalu mengingatkan rakan-rakan, kalau mau berjaya, dia semangat apa yang disebut dalam, yang dirumuskan dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itqan fil amal. Dia bukan saja amal, bukan saja kerja, tetapi mesti bergerak untuk mencari kesempurnaan, meningkat keupayaan supaya lebih baik. Teori pengurusan sekarang menyebut striving for excellence. Tapi dalam budaya kita, agama kita di Asia, semua bergerak. Baiki, diri, pribadi, akhlak, nilai. Dan semua ini ke arah pembaharuan dan kebaikan. Bukan mengekalkan sistem dan kaedah yang lama. Jadi kepada saudara Aidil Fadli dan seluruh keluarga JPJ, saya terus memberi dorongan kepada saudara untuk meneruskan ini. Mudah-mudahan JPJ berkembang, maju, matang sebagai salah satu jabatan yang mempelopori perubahan ini dan menerima beberapa kelemahan yang ada dan untuk diperbaiki. Saudara tahu saya tidak harus berdolak dalih di sini bahawa oleh kerana JPJ itu satu agensi yang berdepan terus atau jabatan dengan rakyat, maka semua tindakan kerana itu diketahui oleh rakyat. Dan kadang-kadang kalau tegas seperti mana disebut tadi oleh Menteri, tidak disenangi oleh rakyat. Kalau lembek dan tolak ansur, ditekan oleh SPRM. Jadi saudara dalam keadaan dipantau langsung, apalagi manakala kita punyai media sosial hari ini. Ada yang menegur berdasarkan nilai dan akhlak, ada yang menegur secara nafsu serakah dan kebencian. Jadi ujian pada yang kita hadapi itu lebih berat. Saya ingin berikan peringatan dan saranan supaya saudara keluarga JPJ terima ini dengan cara positif. Dunia berubah dan tidak ada salah kalau di kalangan masyarakat kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Ini yang kata seolah-olah satu ledakan rising expectations,
ledakan harapan yang lebih menggunung. Dan kita cuba islah mastata'tu, iaitu melakukan perubahan sedaya upaya kita, seperti mana yang ringkasan saya baca dalam Al-Quran tadi. Islah, perubahan sedaya upaya kita. Dan saya lihat semangat ini dan saudara bernasib baik kerana Menteri Pengangkutan itu di antara yang dalam mesyuarat kabinet, kalau ada teguran tentang JPJ, dia memang fully loyal and committed to defend the integrity of JPJ. Ya. Dan itu pun nombor pelit, tak ada yang percuma. Dan itu betul, kerana ini kalau kita terus ke amalan, reserve number ini kepada pembesar ini, ya, jadi dia bukan lagi suatu budaya yang sesuai dengan perkembangan masa dan tuntutan negara yang adil dan berdaulat. Jadi sebab itu perubahan-perubahan ini kita terima baik. Apa salahnya? Seperti mana yang disebut oleh Menteri tentang nombor-nombor ini. Daripada biasa je orang ambil, apa salahnya kalau kita buat tender terbuka dan kumpul dana untuk JPJ, untuk kerajaan. Kalau dana JPJ itu besar, tentulah Kementerian Keuangan akan beri pertimbangan supaya dapat dipulang bukan sahaja kepada rakyat, tetapi untuk pengurusan JPJ yang tambah. Ini Ketua Susah Perbendaharaan pun ada. Dan bila saya sebut ni, dia tepuk tangan, maknanya dia setuju. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya nak singgung sikit tentang perkembangan semasa. Saya tahu dan saudara sedia maklum, JPD ini soal semua orang, seluruh rakyat tanpa kecuali guna jalan. Dan ramai juga yang langgar peraturan. Setengahnya bukan langgar peraturan, dia langgar orang. Jadi semua merakyat tanpa kecuali berdepan dengan JPJ. Dan JPJ ada tanggungjawab yang boleh meleraikan, menyantuni, tetapi juga sebahagiannya tidak senangi oleh rakyat. Kerana setengah orang, kalaupun dia melakukan kesalahan, dia masih pertahankan hak dan kebenaran bagi di pihak dia. Dan JPJ harus meningkatkan keupayaan, profesionalism dan ketegasan dalam melaksanakan tugas ini. Dan sebab itu langkah pendigitalan itu sangat wajar, kerana dia melepaskan kita daripada kemungkinan tomahan yang bertambah. Kalau pengalaman dalam hidup saya dari semasa mula ada motosikal dan kereta dan seluruh kontroversi kritikan terhadap JPJ, saya harus akui, ketimbang kedudukan puluhan tahun yang lalu, imej JPJ jauh lebih baik sekarang. Dan saya ucap tahniah. Tetapi kemenut baru muncul akhir tahun lalu dan suku pertama tahun ini. Kenyataan dikeluarkan oleh Bank Negara menunjukkan prestasi ekonomi kita itu menakjubkan, jauh lebih baik daripada yang kita unjurkan. Pertumbuhan lebih baik daripada yang diunjurkan. Pelaburan tertinggi dalam sejarah. Kekuatan ringgit tertinggi prestasinya di Asia. Pengangguran antara yang paling rendah dalam sejarah. Jadi, tetapi sekonyong-konyong muncul permasalahan baru. Peperangan akibat serangan biadab Israel dengan sokongan Amerika Syarikat ke atas Iran. Dan ini mengundang pertempuran baru. Tempiasannya melebar ke rantau negara teluk. Kita punya hubungan baik. Kita berdagang dengan Amerika Syarikat, dagangan dan pelaburan utama, dan negara China. Kita di antara negara yang hubungan sangat baik dengan negara teluk
Arab Teluk dan juga negara Iran. Kerana dasar kita yang bebas dan merdeka. Sebab itu kita boleh berhubung dengan negara ini yang tengah tegang, berperang, tapi kita masih mengambil sikap yang berbaik dengan semua, tetapi punya pendirian. Mana mungkin negara Malaysia bebas, merdeka, berdaulat, tidak ada pendirian. Orang boleh bunuh sesuka hati, boleh bom sekolah sesuka hati. Kita bukan mewakili pandangan begitu. Jadi kalau anak-anak ada sebahagian daripada kita yang singgung, mengapa harus campur aduk? Kita tidak campur dari segi ketenteraan. Kita tidak campur sehingga menjejaskan hubungan baik kita. Kita campur hingga menjejaskan kepentingan negara kita. Tetapi kita sebagai negara bebas dan berdaulat mesti bersuara kalau ada jenayah besar terhadap mana-mana negara. Sikap satu negara umpamanya Israel mengambil keputusan bom sekolah. Kalau kita membisu, apa arti kemerdekaan? Apa arti negara bebas? Sampai orang dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, terlempar di Lebanon. Dan kita tidak ada, bukan hantar tentera, untuk bersuara pun tidak boleh. Sebab itu, saya bersyukur kata Allah Ta'ala. Dalam kerajaan dan jemaah menteri, kita bulat menyatakan mesti ada pendirian mengutuk serangan ganas dan biadab terhadap negara-negara yang menjadi mangsa. Dan sekarang Iran, Gaza, Lebanon, hari-hari ada pertempuran yang begitu dahsyat, memalukan, mengaibkan, menghina kemanusiaan itu sendiri. Itu sebabnya mengapa kita mengambil tindakan. Tapi dalam konteks hari ini yang saya singgung ialah kerana tempiasannya kepada ekonomi negara kita. Harga minyak melonjak naik. Harga diesel bukan saja naik harga. Di beberapa negara sudah ketandusan, tidak punyai supply diesel untuk rakyat. Perdana Menteri Australia Albanese datang bincang, tanya mengenai minyak. Tentu kita berbaik sebab kita perlu fosfat dari Australia. Dia perlu urea daripada Malaysia. Jadi kita harus berbaik supaya kita perolehi fosfat untuk ladang-ladang kita. Dia perlu minyak. Kita jawab, kalau ada lebih boleh jual. Kalau tidak ada, maaf, tak mungkin kita serahkan. Diesel, kita kata sukar. Kerana diesel sudah terbatas pengeluarannya. Ada satu negara dalam tempos 18 hari 1000 penerbangan dibatalkan. Ya. Jangan kita anggap ini tidak ada tempiasannya ke atas negara kita. Sebab itu kita harus waspada. Tak perlu politikkan ini. Belajarlah dari sejarah. Ada masa kita berpolitik, ada masa kita berbeza pendapat, tapi ada masa di mana seluruh kekuatan negara, kerajaannya, rakyatnya, pekerjanya harus bangkit bersama sebagai satu pasukan, pertahankan maruah dan kemerdekaan dan ekonomi negara. Dan ini masanya, saudara. Dan kita boleh ditegur dalam perjumpaan-perjumpaan bagi cadangan. Bukan saja JPJ, tapi ekonomi negara kita. Bagaimana harus kita perbaiki? Kita dengar dialog Saban Minggu. Minggu lalu saja saya jumpa PMKS, SMEs, yang Bumi Putra, yang China, yang India, yang Sabah Sarawak. Kemudian jumpa wakil-wakil bank, jumpa wakil-wakil syarikat, menteri-menteri, Menteri Anthony Loke jumpa semua syarikat-syarikat pengangkutan, mendengar, cuba menyelesaikan di mana yang boleh. Dalam keadaan kita terpaksa menghadapi kegawatan ekonomi ini. Saya rasa elok kita ambil pendekatan yang lebih terbuka untuk memberikan penyelesaian atau meredakan tekanan. Umpamanya, diesel meningkat.
Memang penggunaan diesel rakyat itu kecil ketimbang RON 95. Tetapi kita tak boleh nafikan, dia beri kesan. Kerana masih ada rakyat dan kadang dalam beberapa sektor mengesankan kepada negara dan rakyat terbanyak. Jadi kita cari jalan sekarang. Ya. Ada orang bila dia kempen, dia cerita tentang harga diesel yang maksimum. Dia tak pernah sebut bahawa di Malaysia satu-satu negara yang memberi subsidi, nelayan, peladang, pengangkutan, bas sekolah, semua itu diberikan subsidi. Bukan harga diesel pasaran. Tapi tidak dibicarakan. Kerana main politik kebencian dan sempit yang tidak memberikan fakta. Saya terima kalau ada teguran. Bagaimana cari jalan untuk mengurangkan. Tapi mereka harus tahu perkembangan yang ada sekarang. Kebimbangan kita terbesar ialah supply. Ada tidak barangan itu? Itu paling besar. Keduanya baru harga. Sebab kalau kita bicara harga, ada negara dalam tempoh awal bulan lalu, awal bulan ini, Mei, 400 stesen minyak ditutup. So bayangkan, saudara di kota kecil, stesen minyak ditutup. Bagaimana hidup? Ada negara, pegawai-pegawai kerajaan, kita hanya diminta, Ketua Sosial Negara kata, bekerja dari rumah. Ada negara, kalau pergi pejabat, sebaiknya kalau dia satu kota, berjalan kaki ke pejabat. Saudara, Alhamdulillah kita belum sampai ke arah itu dan saya tidak fikir kita akan bergerak ke arah itu. Tapi janganlah kita takabur, anggap kita boleh selesaikan semua masalah yang dihadapi oleh dunia sekarang. Kita juga bernasib baik kerana saya katakan tadi hubungan kita baik. Jadi saya hubungi Presiden Iran. Berapa negara yang boleh hubungi Presiden Iran? Beritahu? Tak banyak. Tapi bila kita hubungi Presiden Iran, sebelum selesai perbualan telefon itu, dia bagi tahu Prime Minister Anwar, take it from me, I will give immediate instruction so that the tankers, oil tankers in Hormuz Straits owned by Malaysia will be clear. Pada masa itu dia sempat clear, satu masih tersadai, jadi satu sudah sampai di Pengerang minggu lalu, satu dalam perjalanan, tapi ada yang lain tersangkut pula sebab kawasan itu menjadi kawasan pertempuran di antara Iran dan Amerika Syarikat. Saudara, ini berkat hubungan baik kita dengan negara luar. It makes a lot of sense for us to continue to establish good relations with countries. Tapi saya nak sebut di sini, dia tak menghentikan fitnah. Kita jual petrol ke Filipina. Padahal proses minyak itu di Pengerang oleh syarikat Vitol. Tapi serangan itu merebak begitu cepat. Ini bukan cara kita membina negara. Ini cara kita menghasut, melemahkan kekuatan politik negara kita dan kestabilan. Boleh tegur, boleh pesan, Anwar, jangan jual minyak ke negara lain sehingga dapat dipastikan keperluan kita mencukupi. Okey, saya boleh terima. Atau tanya saya, apakah ada cadangan nak jual? Kita boleh jawab. Tapi terus buat hukuman. Bila kita bagi penjelasan, tak ada. Ada seorang ahli Muhammad, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, mengatakan tak ada kapal Malaysia yang lalu Selat Hormuz. Dia ni saya tak tahu dia belajar di mana dulu. Buku apa yang dia baca? Jadi saya sebut perkara ini mengayu saudara bahawa hal-hal yang kita dengar. Ambil umpamanya soal kenderaan diesel. Berapa kenderaan diesel di Malaysia ini? 1.8 juta. Ya masih kecil ketimbang keseluruhannya. Tapi bagi 1.8 juta ini ada masalah? Ada. Kerana harga diesel naik. Saya masih ingat, ya, menantu saya pun ada kereta diesel. Ya, tapi maknanya kita dengar. Tapi
keputusan kita ialah penyasaran subsidi RON 95. Itu masih kita kekal. Semalam saya dengan Tuanku Sultan Brunei di Kuala Lumpur. Brunei saja yang agak rendah sedikit daripada kita. Semua negara pengeluar minyak lain, semua negara pengeluar minyak lain, harga minyaknya itu lebih mahal daripada kita. Jadi syukurlah dulu sedikit. Bagilah sedikit pengiktirafan. Oh, kita turun daripada 300 turun jadi 200. Yalah, jimatlah sikit. Ya. Saya pun tahu walaupun nama 200, sekarang isteri dia 200, suami dia 200, 400. Kita pun tahu. Ya. Apakah perlu diturunkan lagi? Tengok keadaan. Tengok keadaan, apakah cukup minyak untuk negara kita? Apakah cukup pendapatan? Berapa jumlah dana tambahan tiap bulan? Itu 7 bilion ringgit untuk minyak. Extra burden to the government is 7 billion ringgit per month. Now, it's our problem. Ada yang mengatakan ini soal kerajaan lah. Tapi kerajaan itu soal rakyat, cukai rakyat, hasil rakyat, ataupun lebihan untuk bantu rakyat. Jadi sebab itu, bila dengar daripada masalah diesel, tadi saya bincang dengan Menteri Pengangkutan, so Luke kata, cari jalan, dan saya minta Kementerian Pengangkutan, KSU ya, untuk mencari jalan sekarang supaya dalam tempoh terdekat turunkan cukai jalan bagi kenderaan diesel. Itu boleh. Turun harga minyak sekarang ni tak mampu kita. Tapi cukai jalan itu boleh. Kalau nak turun banyak, tolong lobby dengan Menteri Pengangkutan. Saya nak info sikit tentang pembangunan Pulau Pinang. Saya tahu ini event nasional, tapi untuk Pulau Pinang, kerana Pulau Pinang ini dalam beberapa tahun kebelakangan ini agak kurang diberi perhatian. Tapi sekarang dalam kerajaan Madani kita cuba. Semalam saya di Johor umpamanya, dan kita tidak pinggirkan economic zone, Forest City, Maharani Port, New Highway, ART, kita teruskan. Ya. Puluhan bilion. Minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya di Kelantan. Termasuk di daerah Pasir Putih. Tebatan banjir terus. Sekolah-sekolah agama yang telah usang dibantu. Hari ini di Pulau Pinang, saya nak sebut. Ketua Menteri tahu 2021 dan 2022, 2021, 2022. Perbelanjaan kerajaan persekutuan untuk negeri Pulau Pinang tak sampai pun 5 bilion ringgit. Tapi di bawah kerajaan Madani kita harus pulihkan balik hak dengan kewajaran membantu yang munasabah. Jadi pada tahun 23 5.7 bilion ringgit. 24 5.8 bilion ringgit pertambahan. 2025 7.6 bilion ringgit. Dan untuk tahun ini 7.8 bilion ringgit. Maknanya peningkatan 60% ketimbang 2022. Ini termasuklah LRT Mutiara dan juga naik taraf lebuh raya di antara Juru dan Plaza Tol Sungai Dua yang diumumkan tadi. Untuk LRT Mutiara memang jumlahnya besar. Berapa ahli parlimen pembangkang menyerang saya di parlimen kerana beri keutamaan kepada Pulau Pinang. Benar-benar kos agak tinggi.
Saya telah jawab. Memang mulanya LRT itu di pulau. Tapi saya sebagai anak seberang, saya tahu keperluan pembangunan itu harus lebih merata. Maka saya cadangkan kepada kerajaan negeri dan persekutuan supaya LRT itu dari pulau menyeberang ke seberang. Jadi kosnya meningkat. Dan sebahagian setengahnya daripada peruntukan kerajaan, sebahagian atau setengah dari sumber pinjaman. Tapi itu pun dipolitikkan. Padahal peruntukan Kelantan tambah, Terengganu tambah. Ya. Semua negeri kita tambah. Kerana hasil kita juga bertambah. Dan di antara hasil, sebab hasil bertambah, ialah kerana JPJ. Saya salute. Terima kasih banyak. Jadi sekian dulu saya ucapkan terima kasih. Dan doakan kata Allah SWT, mudah-mudahan usaha kita ini diberkati oleh Allah SWT. Dan JPJ terus maju meningkatkan khidmat dan ke arah kecemerlangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.